Dapat 50 bilion ringgit, belanja 60 bilion ringgit. Untung ke rugi? Ramai orang fikir bila harga minyak dunia naik, negara pengeluar minyak macam Malaysia mesti untung besar. Hakikatnya tak semudah itu. Bila harga minyak tu naik, biasanya ada 3 kesan kepada ekonomi kita. 3 kesan utama. Pertama, harga barang boleh naik. Contoh paling mudah ialah barang import. Kalau kos pengangkutan naik, harga barang itu pun bila sampai ke Malaysia pun akan naik. Barang yang dibuat dalam Malaysia pun boleh terkesan sebab banyak bahan mentah dan komponen datang dari luar negara. Yang kedua, ekonomi dunia boleh jadi lebih perlahan. Bila harga minyak naik, kos perniagaan pun meningkat. Ada syarikat dia kurangkan pengeluaran, ada yang tangguh pelaburan. Jadi bila ekonomi dunia tu perlahan, permintaan untuk ekspor Malaysia juga boleh terjejas. Ketiga, kesannya tak sama bagi setiap negara. Negara yang keluarkan minyak, yang negara yang keluarkan minyak ni biasanya untung bila harga minyak naik. Tetapi sebenarnya sekitar 80% negara di dunia adalah pengimport minyak. Jadi, bagi kebanyakan negara, harga minyak yang tinggi sebenarnya memberi tekanan kepada ekonomi mereka. Bagi Malaysia pula, keadaannya bercampur. Memang betul, bila harga minyak naik, pendapatan kerajaan pun meningkat. Contohnya, pada tahun 2022, Petronas membayar sekitar 50 bilion ringgit dividen kepada kerajaan. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan juga perlu menanggung subsidi sekitar 60 bilion ringgit. Maknanya, kerajaan masih perlu tambah kira-kira 10 bilion ringgit lagi. Ada satu lagi cabaran besar, ketirisan subsidi. Harga petrol RON 95 di Malaysia sekitar RM1.99 seliter. Tetapi di negara lain harganya jauh lebih tinggi. Singapura hampir RM10 seliter. Laos hampir RM7 dan Thailand lebih daripada RM5. Apabila perbezaan harga terlalu besar, wujud risiko ketirisan dan penyeludupan bahan api ke negara jiran. Sebab itu, pengurusan subsidi ini sangat penting. Kerajaan kini bergerak ke arah subsidi yang lebih bersasar. Apabila subsidi ini disalurkan terus kepada golongan yang memerlukan, ketirisan dapat dikurangkan. Dan penjimatan itu boleh digunakan semula untuk bantu lebih ramai rakyat Malaysia.